Hai. Okey, kita persiaran pada malam ini dia cantik di mata turun ke hati bersama DJ Andara dan Ridwan. Kita dalam segmen santai je. Okey, tapi kita dalam dunia arti pada malam ini masih lagi dia berada di workshop sekarang ni. Kita punya pasport dan juga teki minyak seperti biasa, perniagaan kita seperti biasa. Tapi hari ini musim panas je tak. Kenderaan kita pun banyak juga tadi yang dah banyak yang dah buat servis, buat alignment balancing. Lori kita dah siap servis apa semua. Tunggu dia orang nak ambil je. Kita buat testing dulu lah. Dia punya background light. Okay, kita kena check dulu dia punya lori. Okey, kita tak nak pakai dia punya sairan dia mengganggu jiran-jiran. Kalau dia kata ada kecemasan pula, payah. Yang ni kita tengok dia punya back online. Okey lah, semua function lah. Nak tengok dalam lori dia. Lori nak tengok lah. Oi, payah buka lori ni. Cepat tu pintu. Tengok dalam macam mana dalam lori bomba. Di depan itu diketat betul tak pernah buka semua pintu lah. Diorang lalu pakai satu pintu ke, dia pakai pintu sukati kot. I don't know. Ni memang kabin di dalam. Orang tak pernah naik lori bomba. Isi untuk lori bomba yang duduk di belakang. Boleh 1, 2, 3, 4, 5 orang juga dalam ni. Depan 1, 6, 7, termasuk driver 7. Maksudnya dalam ni ada sekali jalan lebih kurang 7 orang. Ramai juga ini dia punya pressure, macam meter dia, water pump, buka valve, tutup valve. Alam haiwan hari ni tidak beraksi kerana ada masalah teknikal. Dah boleh ambil ni lori.
Tunggu ni ha. Abang Mustaqim datang ambil. Okey. Okey.